Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata bahawa sering tanya manusia lupa kepada masa, yang mana ketika habis masa pumentengkan hanya tanya ketika habis masa, maka sesuatu yang telah habis masanya sesuatunya tidak berguna lagi. Ubat, apabila ubatnya habis masa kadaluarsa, maka hanapat pakai li. Kemudian peng, uang, apabila pengnya habis masa, maka pun hanapat pakai li. Kuih yang dipegang kuih, apabila kuihnya kadaluarsa, maka tidak ada guna lagi. Segala sesuatu andai kata telah habis masanya, maka tidak ada guna. Maka ken Imam Syafi'i, manusianya sering kali yaitu lupa kepada masa.